Kita tengok ego. Supaya kita assalamualaikum tu. Kadang kita tengok saja. Pandai memandai. Bagi orang yang saling kenal mengenal itu seperti salam. Diam bagi orang yang saling cinta mencintai seperti bercakap-cakap. Dia ya kita. Supaya dok kecek tu, buruk. Dok senyap ya. Depan orang hak kita saya, kita dok depan senyap ya. Kita tak beritahu gapo dia. Allah, supaya dok kecek dah. Beru dah. Nah, tapi kita tak ada dua ni. Arif pun dok, muhibbing pun dok. Maka tak akal faham. Dok kelipah. Tak faham. Duk geli, duk tengok. Gapo dia lagu ni? Kecek gapo dia? Apa kawan tu duk kecek baku-baku tu. Apabila lagu tu, patu hok akhir sekali, gini. Hok akhir sekali mu duk geger kepala nak minta mengopoh lah gapo dia gini. Wahai Musa. Ni, rumah saat ni dimiliki oleh dua orang anak yatim. Anak yatim tu, pok dia dulu orang bagus, orang soleh, wali Allah. Ada kata bukan pok dia betul, bukan pok hak ni, bukan pok anak soleh ni betul. Generasi ketujuh, tok dia dulu. Tok dia hak generasi ketujuh, nye dia dulu ni wali Tuhan. Maka dia ada sipih harta bawah bangunan ni. Maka dia berharap cucu dia ni akan dapat harta ni apabila dia balik. Ni budak ni kecil lagi. Jadi hamba bimbang takut dia dinding ni tu terlebih. Apabila terlebih nampak harta anak yatim ni, orang-orang sekitar ni basuh jenis kaki lipat orang kapur ni. Takut dia ambil curi habis nyanyi harta anak yatim. Maka hamba kemas semula supaya dia lah siapa dia balik, dia akan dapat harta ni.